Okey, selamat datang ke penerangan kita kali ni. Kita semua sebagai manusia biasa kan, mesti pernah lalui satu fasa di mana hidup ni rasa sangat-sangat menekan. Mungkin masalah kewangan yang meruncing, krisis keluarga yang tak habis-habis, atau tiba-tiba kesihatan merosot. Perasaan dia tu ibarat kita berdiri depan satu dinding batu yang sangat tinggi, tak ada pintu, dan kita betul-betul buntu nak tuju ke mana. Kalau anda sedang lalui fasa tu sekarang, tarik nafas panjang sikit, anda ada di tempat yang betul. Hari ni, kita nak rungkai satu panduan terus dari sumber Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Macam mana kita boleh hadapi masalah berat ni dengan satu kaedah yang memang luar biasa. Pernah tak anda rasa betul-betul tiada jalan keluar? Serius, ini satu realiti emosi yang sangat menyakitkan kan? Bila logik akal kita dah tak mampu nak fikir, usaha fizikal pun asyik jumpa jalan buntu. Tapi tahukah anda, dalam Islam, bila kita rasa dah tak ada jalan keluar ke atas muka bumi ni, itulah sebenarnya isyarat paling besar untuk kita tengok ke langit. Apa yang kita nak bincangkan hari ini bukan sekadar teori kosong tau, tapi ia ibarat satu protokol kecemasan. Langkah demi langkah yang diamalkan sendiri oleh para nabi untuk dapatkan bantuan direct daripada Yang Maha Pencipta. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, kesabaran dan solat, yang merupakan asas utama dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan betul-betul ayat 45 surah Al-Baqarah ni, Allah SWT bagi satu formula yang nampak simple tapi sangat powerful. Sabar dan solat. Sebenarnya solat di sini bukan sekadar rutin biasa. Bila kapal kehidupan kita rasa macam nak tenggelam, solat inilah tali hayat utama yang kita patut capai untuk berhubung dengan penyelamat kita. Malah, kalau anda perasan, tema ni diulang lagi dalam surah yang sama pada ayat ke-153. Memang jelas, solusi setiap masalah sentiasa bermula di atas sejadah. Sekarang, cuba kita bandingkan kejap reaksi biasa kita dengan reaksi manusia teragung. Secara fitrah, bila kena musibah kita buat apa? Kita panik, kita risau tak tentu arah, kita call kawan, update status mengeluh, sampai tak boleh tidur malam kan? Tapi, ada satu hadis riwayat Abu Daud ni merekodkan sesuatu yang sangat menakjubkan tentang Nabi SAW. Bila baginda dihimpit masalah yang merisaukan, baginda akan terus bangun untuk solat. Anda nampak tak perbezaan tu? Tak ada nak buang masa panik berlebihan. Refleks automatik baginda adalah ambil wuduk, solat dan terus serahkan masalah tu kepada Yang Maha menyelesaikan masalah. Jadi, kita dah tahu solat tu kuncinya. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua. Keajaiban sepertiga malam terakhir atau solat tahajud. Jom kita tengok bila sebenarnya masa paling mujarab nak laksanakan perkara ni. Okey, tengok pecahan 1/3 yang besar ni. Ia sebenarnya mewakili sepertiga malam terakhir. Tahu tak, waktu ni adalah waktu VIP. Waktu premium, bila satu dunia tengah nyenyak tidur, gelap dan sunyi sepi, masa itulah sebenarnya pintu pejabat langit terbuka paling luas untuk dengar aduan anda melalui solat tahajud. Cuba hayati hadis sahih ini betul-betul. Allah SWT, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam semesta ni, turun ke langit dunia setiap malam, semata-mata mencari kita. Dia siap berfirman dengan jaminan direct tau. Sesiapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku kabulkan. Sesiapa yang meminta kepadaku, nescaya aku berikan. Bayangkan tu, Tuhan yang pegang jalan keluar bagi semua masalah kita, tengah tawarkan bantuan secara terbuka. Jadi, sesiapa yang sanggup tolak selimut, bangun dari katil empuk pada waktu sepertiga malam ni, untuk mengadu, garanti tak akan dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Kita teruskan ke bahagian ketiga, memohon hajat melalui solat hajat sebagai satu tindakan spesifik. Kalau sebelum ni konsep umum, sekarang kita nak kecilkan skop untuk hajat yang betul-betul spesifik. Konsep solat hajat ni sangat praktikal. Ada satu kisah luar biasa riwayat Imam Tirmizi pasal seorang lelaki buta yang datang mengadu kat Nabi SAW. Dia minta sangat matanya disembuhkan. Adakah Nabi cuma bagi kata-kata semangat? Tak. Rasulullah SAW ajar step-step praktikal ni. Pergi ambil uduk betul-betul sempurna, solat 2 rakaat dan baca satu doa khusus. Lelaki tu pun buat dan subhanallah, penglihatan dia pulih. Kisah ni tunjukkan yang agama kita ajar solusi praktikal. Kalau anda ada satu hajat yang mendesak, ikut je step ni. Uduk, solat 2 rakaat dan minta sungguh-sungguh. Sekarang, mari kita bincangkan bahagian keempat, doa ketika tiada jalan keluar, iaitu doa Nabi Yunus. Macam mana pula kalau kita dah ke tahap kosong, langsung tak nampak cahaya? Cuba anda letakkan diri anda dalam metafora ni. Bayangkan Nabi Yunus AS yang terperangkap kat dasar lautan. Di dalam perut ikan paus, pada waktu malam yang sangat gelap, 3 lapisan kegelapan yang kalau fikir logik memang tak ada harapan nak hidup. Metafora perut ikan paus ni ibarat situasi hidup anda sekarang, bila anda rasa macam ditelan bulat-bulat oleh masalah, dikelilingi jalan buntu. Masa tu, apa yang terpacul dari mulut Nabi Yunus? Di sinilah bergema lafaz yang menggoncang arash.
La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang zalim. Perasan tak, doa ni langsung tak sebut pun pasal nak keluar dari perut ikan tu. Ia cuma satu pengakuan betapa besarnya Allah dan betapa lemahnya diri sendiri. Doa ni memang wajib kita hafal dan tanam betul-betul dalam minda dan hati kita. Dan yang buatkan doa ni sangat-sangat powerful, kita ada jaminan dari Rasulullah SAW sendiri menerusi hadis riwayat Tirmizi ni. Nabi sebut, tak ada seorang Muslim pun yang baca doa ni bila ditimpa masalah, melainkan Allah pasti akan kabulkan. Pasti tau. Ini bukan sekadar motivasi nak tenangkan hati. Ini jaminan direct. Bila kita baca doa ni, kita ibaratnya cakapkan Tuhan, Ya Allah, aku ni banyak dosa dan lemah. Hanya Engkau je satu-satunya yang boleh selamatkan aku dari perut ikan paus ni. Akhir sekali, bahagian kelima. Kunci utama, keyakinan dan berpegang pada janji Allah. Kita dah tahu semua senarai tindakan tadi, tapi macam mana nak hidupkan enjin penyelesaian ni? Poin yang paling krusial kat sini adalah keyakinan bulat-bulat pada janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 ni. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Syarat dia mudah, bertakwa dan ikut suruhannya. Bila kita buat protokol solat yang kita bincangkan tadi, kita kena ada iman 100% yang Allah sedang mendengar dan Allah memang sedang mengaturkan jalan keluar untuk kita. Walaupun pada pandangan mata kasar, benda tu nampak macam tak masuk akal masa ni. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak anda renungkan soalan ni. Masalah anda tu mungkin nampak terlampau besar, mustahil nak selesai. Tapi, pernah tak kita sedar betapa besarnya kuasa yang maha mendengar yang kita sembah tiap-tiap hari tu? Kalau Allah mampu belah lautan untuk Nabi Musa, keluarkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan paus, apalah sangat nak selesaikan masalah bil, hutang, kesihatan atau masalah keluarga kita ni kan? Malam ni, jom kita set alarm. Bangunlah masa sepertiga malam nanti, bentang sejadah dan serahkan saja semuanya kepada Yang Maha Berkuasa. Sampai di sini saja penerangan kita untuk kali ini. Semoga jalan keluar segera terbuka luas untuk anda semua.